Empat sebab kenapa masih ramai lagi yang belum mulakan simpanan emas, dan mungkin salah satu sebab yang saya sebutkan ini adalah salah satu faktor kenapa tuan-puan sendiri tak mulakan simpanan emas. Jadi, tengok video ini sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Sebab yang pertama, masih ramai lagi yang ingat nak simpan emas sekarang perlu modal yang besar. Perlu ada duit yang banyak, yang kepuk-kepuk. Tapi sebenarnya sekarang kita dah boleh menyimpan emas bermodalkan RM100 sahaja melalui akaun emas di Public Gold, yang mana Public Gold sediakan platform ini untuk kita menabung emas fizikal secara sikit demi sedikit ikut modal yang kita ada, ikut bajet yang kita ada berdasarkan ketebalan poket masing-masing. Nak simpan 1 gram 1 bulan boleh, nak simpan RM100 setiap bulan pun boleh. Dengan Public Gold, semua orang boleh beli emas. Yang kedua, mereka fikir simpan emas ni lambat untung sebab mereka bandingkan kenaikan harga emas sangat slow. Nak dibandingkan dengan investment yang lain. Tapi sebenarnya strategi tu salah tuan-puan. Kayu ukur sebenar kejayaan penyimpan emas adalah berapa banyak gram emas yang kita berjaya simpan. Bukan berapa banyak keuntungan duit yang kita berjaya buat. Sebenarnya kalau kita asyik tengok keuntungan dari segi wang ringgit, mesti kita akan terganggu sebab harga emas ni nak turun dan naik dalam jangka masa pendek. Waktu harga emas naik, kita fikir harga emas makin lama makin mahal yang menyebabkan kita takut untuk tambah lagi simpanan emas kita. Dan bila harga emas turun, kita akan fikir emas ni tak untung-untung sebab harga emas asyik turun sahaja tak naik-naik. Tapi tuan-puan sendiri yang salah. Dari sudut pandang keuntungan, sebenarnya dalam simpanan emas bukan fokus pada berapa ringgit yang kita untung, tapi berapa gram emas yang kita berjaya simpan. Dari sudut pandang keuntungan sebenar dalam simpanan emas, bukan fokus kepada berapa ringgit yang kita untung, tapi berapa gram emas yang kita berjaya simpan bila kita dah capai simpanan gram emas yang banyak. Waktu itulah satu persatu impian kewangan kita tercapai. Yang ketiga, mereka suka sangat bertangguh untuk mulakan simpanan emas. Harga emas naik, bertangguh. Harga emas turun pun bertangguh lagi. Last, bila asyik bertangguh, percayalah tuan-puan, tuan-puan akan bertangguh sampai bila-bila. Tuan-puan tak akan ada simpanan emas. Dan yang keempat, mereka fokus pada keuntungan jangka masa pendek. Tak sabar nak tahu keuntungan dalam simpanan emas. Emas ni untung tuan-puan, tapi keuntungan simpanan emas ni kita boleh nampak dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, dalam jangka masa panjang. Kalau dalam jangka masa pendek, tuan-puan sendiri akan gelisah bila selalu monitor harga emas naik dan turun. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ini sampai habis, tuan-puan akan rasa salah satu sebab ni terkait rapat dengan diri tuan-puan, buang sebab tu jauh-jauh dan mulakan simpanan emas hari ini juga. Bergantung kepada berapa bajet yang tuan-puan ada. InsyaAllah Wafa akan bantu tuan-puan sebaiknya. Yang nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video Wafa atau just klik link bio. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow Wafa rapat-rapat.